Tak sangka pula ada kejar kat dalam. Hello semua, selamat datang ke Straight Blind Channel. Pagi ni aku nak try casting pula. Sebab kita asyik cek puyu je, jom kita try casting. Kita guna soft rock SP, tu je. Jadi tanpa membuang masa, jom kita casting. Korang boleh nampak ke? Kan takut aku syok baling-baling lagi tak nampak pula. Pedih mata aku. Tak buat cermata pula kan. Jauh juga paling terbaik. Tak apa, nanti aku try cut sikit. Ui, pedih mata aku. Sorry lah guys kalau ada gegar sikit. Sebab aku tengah baling, tengah buat surf cast, jadi badan pun ikut gerak sekali. Aish, macam tak menjadi. Ya, kita tengok lagi. Try lagi. Jangan putus asa. Baling. Jangan tak baling. Ya, tengok kan. Ada kan. Tengok. Ada ni, ada. Weh, matahari menyinari Matahari bukan main. Uish. Pedih mata aku. Aku rasa ikan kat sini dah culas ni. Tadi ada yang ikut kat belakang tu tadi. Alah. Okay guys, kita tukar spot dah. Kat dalam. Okay, nice. Dia yang kejar. Dalam lopak kecil, dalam lopak cetek macam ni pun ada Tak sangka dalam lopak cetek begini pun ada Aku tunjuk. Lopak cetek begini ada yang kejar. Tak dapat. Baik aku main kat lopak cetek ni. Kat sana-sana jauh sangat nak gas. Maklumlah. ABC pula spinning. Allah, dia bawa samai pula dah katak ni. Yang curut-curut ni pun kejar juga
Ni bukan curut, ni kayu. Aduh pening kalau sangkut-sangkut ni. Lama peranjat aku. Nampak kan aku dah kata ada. Push. Allah. Boleh tahan saiz juga ni. Boleh tahan saiz. Boleh tahan geng, saiz dia. Boleh lah, saiz kasar juga lah ni. Lekat hook ni. Sipi-sipi je. Kena payah nak keluarkan kau.